Anak-anak muda, apa matlamat kewangan yang ingin anda capai dalam masa 2 ke 5 tahun akan datang? Ada yang ingin kahwin, beli kereta, beli rumah ataupun yang ingin melansaikan hutang PTPTN dengan lebih cepat. Apa pun matlamat kewangan anda, yang penting anda tahu medium simpanan yang selamat dan menguntungkan untuk anda capai matlamat anda dengan lebih cepat. Katakan anda ingin menyimpan RM20,000 dalam masa 2 tahun, bagaimanakah kaedah yang terbaik untuk anda menyimpan menggunakan emas? Pertama sekali, anda perlu letakkan target untuk simpan RM800 setiap bulan selama 24 bulan. Cukup 2 tahun, anda akan ada simpanan 40 gram emas dalam akaun. Harga emas hari ini adalah RM501 per gram. Dengan kadar peningkatan harga emas sebanyak 10% setiap tahun, dalam masa 2 tahun, emas 40 gram anda akan bernilai lebih daripada RM20,000. Dengan akaun emas Public Gold, anda mempunyai fleksibiliti untuk menyimpan 40 gram dalam akaun ataupun untuk keluarkan dalam bentuk fizikal mengikut saiz yang anda mahukan. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas untuk mencapai matlamat kewangan anda, boleh klik link di bio saya dan daftar percuma, saya akan bantu sebaiknya.